Dah nak malam raya ni. Anak lelaki kita tak call pun. Kita doa sajalah ya. Mana tahu dia tiba-tiba balik. Mak Ayah jangan risau. Dia dah pesan kat abang. Abang tak jadi balik kampung sebab dia ada urusan kat sana. Dia orang call. Nah. Siapa ni? Hello? Okay, meeting kita tahun ni saya nak cakap pasal kita punya target raya. Target raya kita, saya nak capai 1 juta untuk tahun ni. Jadi kalau siapa yang membantah ataupun tak dengar arahan saya tak akan bagi cuti raya ataupun bonus. Kalau seorang je yang tak capai target kita untuk tahun ni, semua akan kena benda yang sama. Baik, bos. Farid, raya tahun ni apa baju warna apa? Aku rasa tahun ni tak sempat lagi baju raya sebab banyak kerja je kena urus. Oh, faham. Lain kali yang beli lah baju raya sebelum puasa. Tak payah nak fikir banyak kali lah je. Betul juga lah. Aku pun dah terfikir. Weh Kamal, aku balik dulu lah. Dah lewat lah ni. Aku pun dah berkeluarga. Hang pun faham kan? Okey, jom. Jumpa Okey. Awak, Ya, raya tahun ni kat mana? saya tak pasti lagi ya dapat cuti raya ke tak. Awak macam tu lah, tak habis dengan alasan sama. Kesnya kat anak raya tahun ni tanpa awak. Saya dah cuba untuk dapatkan cuti tahun ni. Tak apalah, tapi tahun ni raya warna apa? Nanti lah kita fikir, gaji tak dapat lagi dah. Ayah, tahun ni adik nak baju raya macam ni. Oh yang ni, nanti ayah belikan Okey ayah. Dia dekat Sarah. Macam kita pergi jumpa dia lah. Assalamualaikum Kak Sarah. Salam. Tahun ni raya seorang lagi ke anak tak balik? Anak sekarang kan busy kat dah. Oh. Kesian lah nak tak balik. Satu anak kan kesian kat mak pok pun. Tak apalah, balik dulu anak. Jom. Ayo, tadi ada orang cakap pasal anak kita. Ayo. Ayo dengar tak ayo? Ayo, tadi orang cakap pasal anak kita. Tiada anak. Ayo ni. Oh, ada. Ayo, saya sakit hati ni. Tak apalah, dah mulut orang. Kita tak boleh tutup mulut orang nak kata apa pun dekat anak kita. Yelah. Bila dah beli raya ni? Itulah, cuti pun tak dapat lagi. Berapa bulan lah ni, kerja straight lah. Bos ni pun payah lah kerja bagi cuti lah minit. Itulah, cuti pun tak tahu bila nak pergi. Okay kawan, cuti kamu saya luluskan. Serius lah bos? Ya betul. Serius lah bos, saya dapat cuti. Thank you bos, saya dapat cuti bos, thank you bos. Balik dulu lah cuti. Ya, gerak dulu. Okay kawan, balik elok. Bos, saya macam mana pula bos? Kamu kena gambar aja lah. Kamu dah dapat cuti. Dah ni bos, saya dah buat kerja ni bos. Kamu puas ke saya bos? Kalau kamu tak puas hati dengan kerja kamu ni, kamu boleh belah dulu cakap saya. Apa benda ni bos? Saya dapat kerja banyak dah bos. Kawan Kamal ni boleh beri cuti, saya apply awal daripada Kamal. Kamal dapat, saya tak dapat. Bagaimana ni bos? Kamal tu saya bagi cuti sebab dia dah siap kerja. Kamu tu kerja tak siap lagi. Apa saya nak bagi kamu cuti? Tak apa bos, saya sambung kerja bos. Tak maaf bos. Kamu ni. Bos, beli apa tu? Oh, beli makanan sikit untuk berbuka. Oh, bos, saya nak cakap sesuatu kepada kamu. Apa yang kamu nak cakap? Ni, saya kesian kat Farid tu sebab dia tak dapat cuti balik kampung.
Setiap tahun dia raya kat Jabat. Saya dengar mak ayah dia pun kurang sihat. Ya Mas, balik dulu Abang, tutup dah ke bang? Nak tutup dah awak. Saya nak baju raya ni. Memang kami nak tutup dah sebab saya pun nak balik lah. Boleh tak bang? Raya tahun ni kami tak ada baju raya lagi. Boleh tak bang? Sekejap je. Macam tu tak apa. Masuk dah. Saya bagi masa 5 minit. Bang, ini je stok kami ada. Kalau abang nak, boleh pilih. Macam mana awak? Kau awak lah nak yang mana satu? Nak mana satu lah. Adik nak yang mana? Adik nak ni? Oh, dia nak yang tu ke? Ambil lah. Okey ayah. Abang nak yang ni? Okey, baik. Saya bang beli ya. Kira. Okey. Jangan. Dah, sip. Alright bang, terima kasih bang. Di bawah bang. Okey. Betul juga kata Jisri. Farid pun ada keluarga. Aku sendiri pun ada keluarga. Aku pun tahu macam mana kalau tak boleh nak balik jumpa orang tersayang. Hei, mungkin selama ni aku dah terlalu berkeras dengan Farid mungkin. Aku rasa dah sampai masanya tu ni. Aku bagi dia peluang untuk dia balik beraya tu. Kamu dekat mana? Hello bos. Saya tengah drive ni. Awak bos? Saya masa tu ni saya bagilah cuti ke kamu. Tak dapat tahu yang kamu tiap tahun tak dapat cuti raya yang setiap kali raya pertama. Jadi tahun ni saya bagilah kat kamu cuti. Serius bos dapat cuti bos? Ya, serius. Betul, saya bagi kat kamu cuti ni. Terima kasih bos bagi saya cuti. Kau baliklah cuti dengan keluarga kamu. Okey bos. Okey. Kau baliklah elok. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat balik kampung. Cuti ni, cuti raya balik kampung. Kena minta bini aku ni. Kita balik cepat. Oh. Saya dapat cuti raya. Serius lah awak? Adik-adik kita dapat balik kampung. Lepas tu tunggu bayi, jomlah. Kemar-kemar korang. Jom ibu kita kemas baju. Barang semua tak tinggal kan? Barang adik dah ambil ke? Dah ambil tadi. Ayah lambat lagi ke? Cepatlah sikit. Sabar. Lagi sampai dah. Kita baru je bos. Mana awak ni? Kenapa ni ayah? Ayah pun tak tahulah sebab apa rosak ni. Sekejap ayah pergi check. Betul ni bahaya lah. Dah duduk. Aku ni. Message je. Apa lah? Tak tahu lah.
Cara macam ni kena buat di bengkel ni. Bengkel lah. Bengkel kat sini dekat je. Jom juga lah. Dari sini. Apa? Ni abang nak pergi mana ni? Saya dah balik kampung Saya tak tahu pula kereta boleh jadi macam ni. Dengan family lah? Dengan family lah. Apa abang? Tupang saya lah. Ni mereka ajak tumpang kata mereka. Awak nak? Tak rasa menyusahkan ke? Tak tahu dah. Saya ikut awak je kalau awak okey tak okey tak. Abang boleh ke bang? Tak apa bang. Bukan selalu nak tolong orang. Kalau abang rasa macam abang nak hantar juga kat bengkel ni, lambat lagi lah, dah elok. Kita abang ikut je saya. Okay, boleh? Tak ada masalah. Alright, dah ready? Alright bang, dah sampai. Sampai dah, kampung. Masih. Baru je bang. Alright. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Wah, tadi dah balik. Rindu tak? Dah besar cucu Tok ni. Ya. Ya. Siapa ni? Dia dah ya ni, tak kenal ni. Oh, yang mana? Yang mana yang kata ni Ferit? Oh, anak ayah yang ni. Oh. Assalamualaikum Kak Sarah. Oh, Kak Sarah. Waalaikumsalam. Selamat ya Kak Sarah. Minta maaf kalau salah silap. Belum datang hari tu. Mau tak apa, benda semua ada salah silap. Selamat Raya Kak Sarah. Kami minta maaf banyak-banyak. Kami, Wakil Kepimpinan Kolej Komuniti Kulim, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Ketuk dia sahabat kan? Set. Go. Ayah, air. Air minum. Set. Go. Bye. Go. Dah nak masuk malam raya. Hey! Awak, Ya. raya tahun ni kat mana? Tak pasti lagi lah boleh balik raya ke tak tahun ni. Awak ni tak habis-habis dengan alasan yang sama je. Saya pun penat dengan keadaan. Kesian anak-anak raya tahun tanpa awak. Sorry Wak, saya dah usahakan untuk dapatkan cuti. Tak apalah. Tapi baju raya untuk tahun ni mana apa? Tak tahu lagi. Dah habislah. Nak lama pula.